cantik. Tahu kan apa kegunaan tabung ni? Tahu! Untuk simpan duit! Bersenam untuk kesihatan badan kita. Tak ajak kita orang pun. Adalah tu ajak semalam. Aku lupa. Kau ni jangan marah. Macam kenal bau ni. Ke mana tu? Wahai kelapa sakti. Jaji. Ipin, kita kena siasat siapa yang conteng pokok ni. Betul. Ini tugas untuk detektif Ipin. Janganlah nak jadi detektif. Atuk pun bela hingga besar. Sampai sekarang. Kesian Rainbow. Cikgu nak murid-murid belajar pasal kebaikan, kelebihan dan kepentingan minyak sawit Malaysia. Siap ais kepal sirap! Surau. Semua nak pasang penapis air juga? Sistem perpaipan kat kampung ni banyak yang dah lama. Ada yang dah karat. Untuk pastikan air bersih dan selamat digunakan. Alang, surau ada buat apa bulan puasa ni? Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk. Malam kita bertadarus. Tapi tahun ni istimewa. Besok kita datang dan gunting rambut sama-sama nak? Nak? Aku dengar Kelatong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Kau lagi senang buat dalam tong sampah je. Aku tahulah. Sebab hari itu di belakang rumah aku bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari, tapi hanya ada. Macam mana? Ipin, jom! Lupus! Mana bomba? Asal tak sampai lagi? Bila nak siap benda ni? Ya betul. Di kampung Gunai Runtuh. Atuk! Abang Nis!